Salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian anda singgah di channel saya. Bagi yang sudah subscribe channel saya mengucapkan ribuan terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, bantu tekan subscribe di bawah ruangan video ini agar saya lebih bersemangat untuk memberikan info sukan kepada anda semua. Terima kasih sahabat baik. Kota Rom tidak dibina dalam masa sehari. Ketua Pegawai Eksekutif CEO Harimau Malaya, Rob Friend, mahu penyokong tanah air bersikap realistik terhadap hasil revolusi skuad kebangsaan. Mengakui projek berkenaan tetap perlukan masa, dia juga menegaskan tiada keperluan buat anak buah Peter Klamovski bertemu Argentina ketika ini. Realitinya, anda tidak boleh perubahan dalam masa terdekat. Berbeza kelab bola sepak, anda boleh membeli pemain dan melakukan perubahan, katanya menerusi nadi weekend. Saya bukan datang untuk menggembirakan penyokong, saya bukan datang untuk memberikan hasil dalam tempoh 6 bulan. Hasil usaha saya akan dapat dilihat jangka masa panjang. Kita perlu bersifat realistik. Malaysia bukanlah Indonesia. Populasi mereka jauh lebih besar berbanding Malaysia dan orang Indonesia berada di serata dunia. Ditanya mengenai peluang aksi persahabatan dengan gergasi dunia, Rob berkata, Persekutuan Bola Sepak Negara Besar mahukan wang yang besar untuk perlawanan seperti ini. Kita perlu kembali kepada objektif utama pasukan. Kami mahu memperbaiki kedudukan ranking FIFA. Malaysia perlu strategik dalam memilih pasukan lawan. Bertemu pasukan seperti Argentina dan tewas bukanlah satu strategi yang tepat. Sejujurnya, saya juga mahu menyaksikan Malaysia bertemu pasukan ternama. Mereka membawa bintang hadir ke perlawanan ini, namun lanskap kini sudah bertukar dengan jadual perlawanan lebih padat, jadi kami perlu kembali melihat apa keperluan dan sasaran utama pasukan.